Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Abang D. Sebelum tu korang boleh bantu Abang dengan like, subscribe dan share channel ni. Ramai yang tanya Abang, apa dokumen yang diperlukan untuk beli kereta Perodor ni? Hahaha, korang jangan panik, Abang boleh bantu korang. Baik-baik macam ni, untuk kaki tangan kerajaan, korang sediakan IC, lesen dan payslip 3 bulan terkini. Untuk yang kerja swasta pula, sediakan IC, lesen, slip gaji 6 bulan untuk kiraan overtime dan allowance. Korang juga perlu sediakan penyata bank 6 bulan. Untuk yang berniaga, sediakan IC, lesen, pendaftaran syarikat dan korang juga perlu sediakan penyata bank 6 bulan. Kalau korang rasa video ini bermanfaat, korang boleh tekan butang subscribe. Terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi di episod seterusnya. Time.